Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam YouTube channel Dunia Azim. Sekian lama saya tak buat konten. Hari ni saya berkesempatan nak buat konten game. So sekarang ni saya berada dekat kolam Kok Fishing Pond yang terletak di Kundang, Rawang. So saya akan mancing kat kolam ni. So nampak tu ikan dah panggil dah. So apa lagi game, jom kita mancing. So kita ikat mata kail ni dulu. Sebab apa, mata kail yang saya tengah guna ni kecil. Kalau korang boleh tengok, yang ni kecil. Sebab tak, ni kecil kan. So saya nak ikat mata kail baru. Dan saya menggunakan reel yang bersaiz 500 geng. Ultralight memang betul-betul kecil. Sebab kolam ni dia kolam santai kan, tak ramai orang. So kita guna yang kecil-kecil je, tak guna besar mana. Lagipun takkan mengganggu orang lah, InsyaAllah. Okay geng, so okay dah pasang. Umpan kat sini korang boleh guna tahu je. Ikan kat sini makan tahu, roti semua boleh lah, pellet, apa semua boleh. Yang penting jaga kebersihan. Okey. So geng, ni kan, ni tahu dekat kadang-kadang ada, tak kadang-kadang tak ada. So korang boleh standby lah. So kita cucuk macam ni. Lepas tu nampak tak tu ikan berlambak-lambak tu geng. Saya harap korang nampak. Okey. Kat sini. Tengok saya baling Saya baling. Bismillah. Okey, saya dah baling. Sekejap lagi korang tengok apa jadi. Okey, dah baling. Tu bapak saya strike dah. Tu. Bapak saya strike. Dia dah strike. Ikan dah lari. Jadi dah bunyi. Kita main kosong kecil. Okey, dah kecil. Okey. Aduh, main lah. Tapi biar. Biar tak sedih. Okey, naik turun. Okey, strike. Okey, strike. Strike. Dapat strike. Nampak dia kena baling yang tahu apa, yang terapung ni. Alamak tak, bersilang lah. Saya main kat sana lah. Bunyi dia. Reel kecil ni kena main slow-slow geng. Tak boleh push sangat. Boleh. Okay. Kita layan slow-slow, relax je. Best kan tengok patin ni makan tahu kat atas-atas tu kan. Kalau kita ada tahu yang terapung mesti best. Ni makan apung orang kata. Uish, tengok tu geng. Mana dia pergi tu? Kita kena kawal dia supaya dia tak apa, tak pusing kolam. Padu lah. Ini saiz padu ni. Lama tak mancing kata, 2 bulan tak mancing. Gila lah. Dua bulan saya tak mancing je SPM punya pasal. Kali ni memang kau kita bagi lah. Sekejap, saya tak selesa pakai yang kat leher ni.
Atau ambil gambar lah. Atau angkat. Okay. Besar ni. Tapi tak ni kan. Tak makan. Okay. Cantik. Lepas balik. Gelap. Sop. Saiz okey lah. Saiz sedang. Saiz padu mantap orang kata. Tu dia ikan patin kita yang kedua guys. So kita buka macam tu dan lepas balik lah. Tak payah angkat sangat. Ni ikan patin je. Ikan normal. So macam biasa. Okey geng, kita pasang umpan lagi. Kita hantar lagi. Kita pasang umpan lagi geng. Okey, kita pasang umpan macam ni. Lepas tu kita simpul dia tu. Okey. Kita balik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakahaitanuna. Bismillah. Okey, padu. So kita letak sini, buka. Okay, memandangkan ikan tu dia makan tahu yang kat atas. Saya nak guna roti. Saya nak cangkuk macam tu je. Saya tak nak kepal. Lepas sebelum tu kita ambil satu cube ni kan. Cube ni. Then kita balik depan ni. Okay. Okay. Kolam ni dia yang bestnya kat sini geng. Ikan makan apa benda sekali pun dia makan. Dia sentiasa lapar. Tapi saya dengar 2027 kolam ni akan ditutup lah. Geng, dapat geng, bapak saya dapat geng. Hebat bapak saya geng. 3 ekor dia dah naik geng. Kecil-kecil, tak lama sangat kecil je. Pakai joran ni memang hentam lah. Ini kalau bol kejap je. Dia kalau bol kejap je. Sebab dia dah biasa tak sakit. Kalau kena badan baru dia laju. Saya nak pergi kolam belakang geng. Saya nak pergi tengok keadaan kolam belakang. Dah cepat. Tak payah lambat sangat. Dah cepat. Okey. Aduh, putus. Cancuk. Dapat rohu geng. Tanya nak macam oh. Abang ya Allah. Tengok tinggal dia makan. Ada lagi? Ada. Aduh. Aku dapat lagi siapa? Kawan abang. Siapa? Rohu. Rohu juga. Abang bawa balik rohu? Oh, bawa balik. Yang semalam tu masak apa? Dia bela. Oh, dia bela. Saya pun suka belikan tawar bang. Dia bukan gila tapi dia memang satu kenikmatan.
Saya pun suka bang bela ikan air tawar. Dulu ada tank polygon. Dalam tu saya bela ikan lampam yang saya mancing kat setiap tempat. Ha? Dia bela aquarium. Tak saya. Yang ni. Dia bela aquarium cantik ke tu? Oh dia bela tapi dia lepas balik. Tak, ini lepas. Oh. Hari tu dapat lah. Oh, abang ni ada aquarium Kan? Hari dapat lah. Dia saja mancing. Kita orang lain tak mancing saja dia. Faham? Dapat lagi ikan ketiga ya. Ah? Tu lah tu. Ikan ketiga geng. Alhamdulillah. Rekod dah. Strike yang keempat. Mantap. Wih, menekan-nekan. Tak adalah besar mana. Kecil je. Okey geng. So kita dah dapat 4 ekor ikan patin je hari ni. Kat kolam ni memang ikan patin banyak. So alhamdulillah, hari ni kita dapat ikan patin 4 ekor dengan ikan lampam. Tapi tak rekod lah. So kita dah nak balik dah nak maghrib dah. Ni subscriber kita geng. Subscriber kita ni. Abang ni terus jadi malu ya jumpa kamera. Tadi sembang terus jadi malu. Okay, so korang boleh datang kolam ni dekat Kundang, Rawang, Kok Fishing Point. Korang search dekat Google je. Tapi jalan nak masuk ke dalam ni memang susah sikit lah. Tapi saya yakin 80% orang Malaysia yang memancing kenal tempat ni. Sebab dia orang belajar memancing kat sini. Okay, kita cari lagi seekor alas. Lepas tu balik. Okay geng. Strike terakhir geng. Strike terakhir geng. Mantap geng. Strike terakhir geng. Gila kan. Last dia bagi. Oh, tengok sana dapat ikan lagi. Mantap. Oh, nampak ikan. Tak ada lah. Kena badan jugalah. Makan? Tak ada lah. Kena insang. Bahaya ni. Pegang sekejap. Okay. Ya. Okay, mantap. Jap. Salah. Jap. Okay. Okay geng. Last ikan Tu je lah video kita untuk hari ni. Okay. Okay guys, itu je lah konten kita untuk hari ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita akan jumpa pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Abang Badul punya kawan. Ni ada Abang Badul punya kawan. 2 orang. Mantap.